Mereka melihat rakan-rakan mula jatuh sakit. Mereka melihat orang yang sebaya meninggal dunia. Mereka melihat ibu bapa semakin uzur. Dan buat pertama kali, mereka benar-benar memahami bahawa kehidupan ini mempunyai had. Kesedaran ini boleh menjadi sesuatu yang menakutkan. Syukur Alhamdulillah. Selamat datang ke channel kami. Jangan lupa klik butang like dan subscribe channel Pusat Rawatan Al-Qayyum Cahaya Transformasi Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemui tuan-puan yang dikasihi Allah sekalian. Selepas umur 40, hidup tidak lagi sama. Ya, memang benar, selepas umur 40 tahun, hidup kita tidak lagi sama. Ramai orang tidak menyedari perkara ini ketika mereka masih berada dalam usia 20-an atau 30-an. Pada waktu itu, tenaga masih banyak, kesilapan masih boleh diperbetulkan, masa depan masih kelihatan panjang, risiko masih terasa kecil, dan kehidupan seolah-olah mempunyai ruang yang luas untuk mencuba, gagal dan bermula semula. Tetapi sesuatu mula berubah apabila seseorang memasuki usia 40 tahun. Perubahan itu mungkin tidak berlaku dalam satu malam. Ia berlaku secara perlahan-lahan. Namun, apabila seseorang mula menyedarinya, dia akan memahami bahawa kehidupannya tidak lagi berada pada fasa yang sama seperti dahulu. Tubuh mula berubah. Tenaga tidak lagi seperti ketika muda. Tidur yang tidak cukup mula memberi kesan. Tekanan yang dahulu boleh diabaikan mula dirasai oleh tubuh. Ada yang mula berhadapan dengan masalah kesihatan. Tekanan darah meningkat. Berat badan bertambah. Paras gula berubah. Kolesterol meningkat. Tubuh mula menghantar isyarat bahawa ia tidak boleh lagi dilayan seperti ketika berumur 25 tahun. Pada masa yang sama, tanggungjawab juga semakin bertambah. Jika ketika muda seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, selepas umur 40, dia mungkin perlu memikirkan pasangan, anak-anak, ibu bapa yang semakin tua, kewangan keluarga, pendidikan anak, kerjaya dan pelbagai komitmen lain yang datang serentak. Ramai yang mula menyedari bahawa kehidupan bukan lagi tentang impian semata-mata. Ia juga tentang tanggungjawab. Dan tanggungjawab mempunyai berat yang tersendiri. Namun, perkara yang lebih menarik ialah perubahan yang berlaku dalam jiwa manusia. Selepas umur 40, ramai mula bertanya soalan-soalan yang tidak pernah difikirkan sebelum ini. Adakah aku benar-benar bahagia? Adakah ini kehidupan yang aku mahukan? Adakah segala usaha yang aku lakukan selama ini benar-benar membawa makna? Adakah aku sedang menuju ke arah yang betul? Persoalan-persoalan seperti ini jarang muncul ketika seseorang masih terlalu sibuk mengejar kehidupan. Tetapi apabila usia meningkat, manusia mula melihat kehidupannya dengan cara yang berbeza. Dia mula melihat masa sebagai sesuatu yang semakin berharga. Ketika berumur 20 tahun, seseorang merasakan dia mempunyai banyak masa. Ketika berumur 30 tahun, dia masih merasakan masa depan berada jauh di hadapan. Tetapi selepas umur 40, ramai mula menyedari bahawa kehidupan tidak selama yang mereka sangkakan. Mereka melihat rakan-rakan mula jatuh sakit. Mereka melihat orang yang sebaya meninggal dunia. Mereka melihat ibu bapa semakin uzur. Dan buat pertama kali, mereka benar-benar memahami bahawa kehidupan ini mempunyai had. Kesedaran ini boleh menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi, ia juga boleh menjadi sesuatu yang membebaskan. Kerana apabila seseorang memahami bahawa masanya terhad, dia mula berhenti membazirkan hidupnya untuk perkara yang tidak penting.
Dia mula kurang peduli terhadap pandangan orang. Dia mula kurang berminat untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Dia mula lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang berada di sekelilingnya. Dia mula menghargai ketenangan lebih daripada populariti. Dia mula menghargai masa lebih daripada hiburan. Dan dia mula menghargai makna lebih daripada sekadar pencapaian. Dalam pengalaman saya melihat pelbagai lapisan manusia, saya mendapati bahawa umur 40 sering menjadi titik persimpangan kehidupan. Ada yang menjadi lebih matang, ada yang menjadi lebih bijaksana, ada yang mula membina kehidupan yang lebih bermakna. Tetapi ada juga yang mula berasa kecewa, kerana mereka melihat kembali kehidupan mereka dan mendapati banyak impian yang masih belum tercapai. Banyak perkara yang masih belum dilakukan. Banyak potensi yang masih belum digunakan. Di sinilah ramai manusia terperangkap. Mereka mula percaya bahawa semuanya sudah terlambat. Mereka percaya peluang sudah berlalu. Mereka percaya perubahan tidak lagi mungkin berlaku. Hakikatnya, kepercayaan seperti itu adalah kurang tepat. Umur 40 bukan penghujung kehidupan. Ia bukan titik penamat. Sebaliknya, bagi ramai manusia yang sedar, umur 40 sebenarnya adalah permulaan kepada fasa kehidupan yang lebih matang. Jika usia 20-an adalah usia mencari arah dan usia 30-an adalah usia membina asas, maka usia 40-an sering menjadi usia memahami makna. Pada usia ini, seseorang mempunyai sesuatu yang sangat berharga, iaitu pengalaman. Dia telah melihat kejayaan, dia telah melihat kegagalan, dia telah mengenali manusia, dia telah membuat kesilapan, dia telah belajar daripada kehidupan. Dan semua pengalaman itu boleh menjadi sumber kebijaksanaan yang tidak dapat diperolehi melalui buku semata-mata. Malangnya, ramai manusia terlalu fokus kepada apa yang telah hilang sehingga mereka gagal melihat apa yang telah mereka miliki. Mereka melihat rambut yang mula beruban tetapi tidak melihat kebijaksanaan yang telah bertambah. Mereka melihat tenaga yang semakin berkurang tetapi tidak melihat kematangan yang semakin berkembang. Mereka melihat peluang yang telah berlalu tetapi tidak melihat peluang baru yang masih terbuka di hadapan. Sebab itu, selepas umur 40, cara berfikir menjadi sangat penting kerana kehidupan seseorang selepas itu banyak ditentukan oleh cara dia mentafsir usia tersebut. Jika dia melihat umur 40 sebagai penghujung, dia akan hidup dalam penyesalan. Tetapi, jika dia melihat umur 40 sebagai permulaan kepada babak baru, dia akan hidup dengan harapan. Dalam perspektif Islam, usia bukan sekadar angka. Usia ialah amanah. Setiap tahun yang berlalu membawa manusia semakin hampir kepada pertemuan dengan Allah. Dan kesedaran ini sepatutnya menjadikan seseorang lebih matang dalam melihat kehidupan. Bukan sekadar mengejar dunia, tetapi juga memperbaiki dirinya, memperbaiki hubungannya dengan keluarga, memperbaiki hubungannya dengan manusia. Dan yang paling penting, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana pada akhirnya, kehidupan bukan diukur berdasarkan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita menggunakan kehidupan yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi, jika hari ini anda telah memasuki usia 40 tahun atau sedang menghampirinya, jangan melihat usia itu sebagai sesuatu yang perlu ditakuti. Lihatlah ia sebagai jemputan untuk hidup dengan lebih sedar, lebih matang, lebih bijaksana, lebih bertanggungjawab dan lebih menghargai setiap hari yang masih dikurniakan kepada anda. Selepas umur 40, hidup memang tidak lagi sama. Tetapi itu tidak semestinya perkara yang buruk. Malah bagi mereka yang benar-benar sedar, mungkin inilah fasa kehidupan yang paling bermakna. Fasa di mana seseorang akhirnya berhenti mengejar kehidupan yang dipengaruhi oleh orang lain dan mula membina kehidupan yang benar-benar selari dengan dirinya, mengikut apa yang digariskan oleh penguasa sekalian alam dan ke mana dia mau pergi sebelum perjalanan ini berakhir. InsyaAllah, wallahu a'lam bissawab. Allah jualah yang maha mengetahui dan maha bijaksana.
Sekianlah dahulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik butang like dan subscribe channel Pusat Rawatan Al-Qayyum Cahaya Transformasi Jiwa.